Wait, Arena of Champion ni apa Kita lawan orang ke? Oh, ya. Yeah. Jom kita main Arena of Champion. Let's go. Oh, ini baru cepat. Damn. Okay. What is this? Okay, macam biasa. Apa yang kita boleh pakai sekarang ni Hmm, ni boleh pakai, ni boleh pakai. Kita buang satu, kita buang ni. Okay. Yep, start dengan Shenhe. Kat dia ada border lah. Wow, cantik lah. Ni pro player ni kan? Okay, please. Cryo. Hmm. So, apa dia boleh buat? Physical damage. Okay. So, dia akan tolak 2 damage. Oh, benda tu basically heal lah. Okay. Now, apa yang kita patut buat? Kita ada 8. Kita pakai ni jadi 7. Nice, dapat dice. Kita pakai ni jadi 4. Apply cryo. Dia nak switch ke? Oh, okay, dia switch. Oh, macam tu rupanya dia. So, sekarang ni bahaya. Um, bahaya ni. Sekejap. Dia punya burst ni 3. So, kita ada 4. 4 campur 1, 5. 5. Boleh ni. Okay. So, kita pakai ni. Pakai ni. Pakai ni. And then pakai better macam ni lah. So confirm satu cryo. Now kita boleh guna burst. Alright. Lepas tu kita skip turn. I mean end turn kita. Yep. Kat apa tu? This card will record the number attack. So sekarang ni kita ada 2 je. 1 je. Sekejap tak boleh baca lagi. Okay, nice. Nice. So kita boleh just guna je lagi skill. Oh, sakit. Mati terus tak? Oh. Kenapa dia tak mati terus? What? Oh, benda tu heal ke? Tak tahulah kenapa. Tak perasan. Oh, sakitnya. Maybe boleh heal ke? Patut heal ke? Kalau kita heal, sekejap benda ni block 3 damage.
I think switch lagi bagus kot. Tak boleh. Block je lah damage dia. No. Bagi makan. And then kita end round kita. Kalau kita end round kita, Pam. Dia akan swirl elektro ni. Sini kena elektro, sini kena elektro. Sakit. Better and kita switch lah. Kita switch ke Jin. Apa dia nak buat sekarang? Kalau dia switch juga, kita end round. Okay, kita dapat swirl apa-apa. Nice. Kita end round. Oh, okay. Dia nak bunuh ni ke? Tapi benda ni boleh heal ke? No tak, benda tu heal satu kali end round je. Alright. Sekarang ni dia punya Shan Yun ni ada burst. So kita tak nak bagi dia burst tu. Kita tak nak. No. So kita kena guna Jin punya skill. Nice. Maybe biar je kot. Come on animal satu kali. Not bad lah dapat 3. Kalau kita guna 3 ataupun tambahan 5. You know what? Kita pakai je skill biasa dulu. Dia nak switch ke? Oh, fast action switch. Apa benda tu buat? Heal. So apa kita boleh buat sekarang ni ya? Mari tengok kad apa kita boleh dapat. Dia ada 4 lagi dice. Ya, saya rasa cara paling bagus is kita basic attack sekali je. And then kita end round. Kalau dia switch, saya switch. Sebab sekarang ni kita dah dapat 2. Okay. So kita pun switch. Sebab kita switch ialah kita tak nak Shinobu ni apply elektro dekat Jin. So nanti swirl elektro tu tak hilang. Sekarang ni kita guarantee start dulu. Apa tu? Yep. Nice. And on. Maybe kita boleh guna makanan ni. And then kita
What's that? Oh, okay, not bad. Sama je, still. Kita boleh guna makanan ni untuk bunuh dia terus. Tolonglah dapat, kalau dapat pedang. Pedang lah please. Ya, pedang, pedang, pedang. Yes! 5. Okay, sekarang ni dice, tolong. Animal please, animal please, animal please. No. Where is my animal, man? Okay, sekarang ni kita tukar dulu apa yang patut. Okay. So, kita ada 8. 8. Tolak 3 pedang. Jadi 5. 5. Pakai ni. And then, pakai ni jadi free. So, kita ada 5. 5. Makan ni. Kita punya. Wait, hold on. Okay, dah dapat dah. First, kita kena pakai pedang dekat Kazuha. Sebab kita nak hyper Kazuha. And then, kita pakai kita punya card special ni untuk dapatkan artifact ni sebagai free. Kita pakai juga dekat Kazuha. Kazuha, artifact ni dia bagi heal kan. Lepas guna skill. So, sekarang ni, kalau kita guna ni, tolak 2 kan. Kita kena makan benda ni pula. Kalau kita makan benda ni, sekejap, mana? Tambah 2. So, jadi 4 damage. Patutkah? Sekejap. Kalau kita pakai benda ni, nanti ni habis terus. Dia akan switch ke Jin. And then Jin pam, kena pukul banyak kali. Play safe kot. Ya, play safe. Nice, Kazuha kita heal. So, dia ada 8 dice. Dia boleh gerak 2 kali attack kita. So, maybe Jin kita akan mati. And then Kazuha kita pun dalam 4 HP. Apa tu? Tak ingat apa dia buat. Switch fast action. Okay, nak switch. Faham. Burst dia buat apa? 4. Oh, mati ke? Patut makan benda ni kan. Supaya dia tak apalah, boleh next round pun boleh makan benda tu. Tapi ya, better makan sekarang benda shield tu. Supaya dia punya damage Xiang Yun ni tak dapat. Kalau ni dapat 1 yang more damage. 1, Soul dapat 2. 2. Ya. Betul. Tapi dia tak ada. Dia ni dice nak tukar. So, okay kot ni. Selamat. Nice. Ya, betul. Dia tak boleh nak switch ke Xiang Yun sebab dia ada 3 je dice. Kan dia tengah petak, tak tahu nak buat apa. Nice, kita boleh menang. Come on. Alright. Maybe pakai je lah kot kan. Nah, kita takut nak
tukar dice sekejap lagi. Tak apa. So kita gerak dulu. Kalau kita gerak dulu. Function ke benda tu? Dia nak tambah apa je lagi? Tambah buff. Tak ada apa-apa kot kan. Apa tu? Weapon. Equipment ya. Benda tu still tak ada apa-apa. Nice. Okay, Kazuha kita boleh gerak 3 kali. Sebab kita ada 3 dice. 9 dice. Tapi yang ni semua tolonglah Anemo. What? Oh my. Oh. Ya, nasib baik kita ada ni. Ya. Kita guna burst. Lepas tu kita makan ni. And then kita guna dice ni. And then kita tukar. Tengok jadi tak? Okay. Apa tu? Oh. So dia ada banyak weapon lah. Kan? Kalau dia pakai benda tu maksudnya dia ada banyak weapon. Betul tak? Okay, normal attack. Dia heal ke? Oh tak. So, now. Okay. Tak cukup kan? Nah, kalau kita makan ni, dapat 2 elemental skill damage. So, kita boleh macam ni. Kita boleh macam ni. And kita boleh macam ni. And then, kita makan benda ni. And then, yeah. 4 damage. Boom. Easy. Nice.